Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dalam Kopi dan Stetoskop. Saya hos Zaim Samsuri. InsyaAllah kita bawakan isu-isu kesihatan semasa. Dan hari ini episod yang keempat, kita bawakan satu topik bersesuaian dengan bulan Ramadan, iaitu rokok vape di bulan puasa. Bersama saya pada pagi ini ialah Dr. Amirul Juraimi daripada Pegawai Perubatan di Unit Penyakit Tidak Berjangkit Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan. Selamat datang hari ini. Ya, Zaim. Sihat ya. Dr. Zaim, terima kasih jemput hari ini. Jadi kita hari ini berbicara sebab di bawah ini saya difahamkan bawah Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, Unit Penyakit Tidak Berjangkit ni ada yang menguruskan tentang ketagihan, rokok dan sebagainya. Betul. Saya rasa orang yang tepat kita jumpa pada pagi ni. Boleh. Doktor mungkin ceritakan sikit latar belakang. Okey, baik. Terima kasih Dr. Zaim. Kita kecek luar. Sila kecek lah ni. Sebab biasa audiens luar. Kita kena tukar itu ya. Kita tukar kita reset setting pada Kelantan dah. Okey. Baik. Nama saya Dr. Muhammad Amirul Juraimi bin Azhar, Pegawai Perubatan di Unit NCD, Penyakit Tidak Berjangkit, Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan. Ya, betul. Di bawah kata unit penyakit tidak berjangkit ni, antara tugas dia adalah menguruskan ketagihan. Ketagihan bahan-bahan terlarang, bahan-bahan antaranya rokok, vape, lain-lain lah, ketum, dadah semua. Kita menjadi satu tanggungjawab lah, kita ambil tanggungjawab ni sebab kita nak memastikan sebenarnya generasi masyarakat kita ni, terutama anak muda, remaja di Kelantan khususnya, supaya tidak terjebak lah dengan gejala-gejala tidak sihat seperti rokok dan vape ni. Kalau Dr. Amirul boleh cerita lah, hari ni saya rasa budak-budak muda tak ada dah hak rokok tu jarang saya tengok. Tapi vape yang ada. Nak tahu apa panggil dia ramai ke sekarang ni? Sebab kalau tengok rokok tu macam dah berjaya lah apa panggil KKM punya panggil pencapaian dapat kurangkan rokok. Tapi vape pun ramai pula tengok nampak digantung, ditukar masing-masing. Baik, dia gini Dr. Zaim. Asalnya sebelum ni kita cuma berperai dengan rokok sahaja. Okey. Masa tu vape tak ada lagi lah. Kira tak masuk dalam pasaran lagi. Orang tak kenal pun vape tu apa. Jadi rokok ni kita buat kempen anti rokok, jangan hisap rokok, berhenti merokok. Kalau ikut ke statistik lah ni, di Malaysia dan juga di Kelantan ni, jumlah perokok tu semakin menurun. Alhamdulillah lah. Rokok biasa lah. Rokok biasa, perokok kita panggil sebagai rokok konvensional. Rokok hok kena cucah api tu. Tu. Perokok tu bilangan mereka semakin menurun. Sebab apa? Sebab kebanyakan lo ni orang-orang dewasa ataupun orang tua lah. Hok masih lagi ngisap rokok ni. Lepas tu ada hok kata hok dah meninggal. Jadi tak ada lah. Jadi bilangan itu semakin menurun. Tetapi apa yang membimbangkan kita pada hari ini adalah bilangan penghisap vape makin meningkat. Kita tengok comel dah. Kalau tengok graf rokok tu turun gitu. Tapi bila kita tengok vape ni naik. Dan terutamanya sangat-sangat membimbangkan dalam kalangan remaja. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Perempuan pun ada. Sebab apa? Sebab vape ni dia rokok. Rokok ni dia berbau ke apa semua. Rokok vape ni dia wangi. Bau dia sedap, bau buah. Jadi dia menjadi satu alat sosial. Ketika di kedai makan, ketika di perjumpaan, kata lepak-lepak healing-healing, bawa vape. Dan macam nampak dia tak nampak lah macam kalau orang tengok tu tak nampak macam kalau nampak rokok tu akan keri rokok lah. Tapi kalau nampak vape tu okey ataupun bentuk dia tu tidak lah. Betul. Jadi tu sebenarnya antara taktik syarikat vape tu. Dia design reka bentuk vape tu supaya kata
mudah diterima. Terutamanya kata mesra lebih kepada design ataupun reka bentuk yang menarik perhatian kanak-kanak dan juga remaja. Jadi design dia comel, canggih kan. Tok macam rokok lah, lain lah sebuah rokok tu. Jadi ramai lah maknanya yang dari segi statistik di peringkat di Kelantan sendiri pun semakin meningkat rokok dan juga vape berbanding dengan rokok. Rokok ni memang kurang banyak dah. Saya pernah dengar dululah ataupun bukan dengar lah, tengok orang pun kata yelah self claim ke macam mana, ada yang promosi dan sebagainya, kata vape ni boleh jadi pengganti rokok. Sebab yalah dia kata rokok tu dah teruk. Ada yang claim selepas saya isap vape ni kurang dah sesak nafas daripada saya dulu isap rokok. Macam mana sebenarnya? Okey, ni di antara kata salah faham ataupun sengaja untuk disalah fahamkan. Sebab ini adalah salah satu kata taktik daripada syarikat-syarikat ataupun industri vape ni sendiri. Dia kata gapo? Dia kata dalam rokok ni dia ada lebih kurang 400 bahan kimia. Jadi berbahayalah kepada paru-paru, kepada kesihatan ada 400 ni. Dalam vape ni sebenarnya bahaya utama dia ada 4 je. Ada 4 je. Dan dalam vape ni keempat-empat bahaya utama tu adalah yang berasal daripada tumbuhan ataupun makanan. Propylene glycol, nikotin daripada tumbuhan juga. Kemudian perasa. Perasa ni macam-macam lah. Ada strawberry, orange, anggur, cola, yogurt lah, macam-macam. Dan beza je lah kan, dua ni adalah bau. Bau rokok lain. Memang bau kita kenal ni rokok ni. Tapi vape ni bau dia lain. Bau dia dan kebanyakan dia lebih kepada perisa makanan lah, seperti buah-buahan. Jadi bau tu bau kata sedap. Jadi sedap. Jadi taktik dia adalah dia kata vape ni tidak berbahaya berbanding dengan rokok. Jadi gunakan vape untuk kata cara untuk berhenti merokok. Tapi sebenarnya apa yang berlaku adalah mereka yang menggunakan vape ni niat asalnya kata niat dia, nawaitu dia adalah untuk berhenti merokok. Tapi akhirnya menjadi dual user. Bermaksud kedua-dua diguna. Berhenti rokok benda tambah pula jadi isap vape. Dia jadi gitu. Dan hot saya sebut tadi bahan vape ni diperbuat daripada bahan-bahan makanan. Tetapi kita kena ingat satu benda lah. Bahan-bahan makanan ni dia sesuai untuk perut. Perut kita boleh kata proses benda tu. Tapi bila vape dijadikan dalam bentuk vape, dia masuk ke dalam paru-paru, wap air. Dan paru-paru ni kita tak ada, paru-paru kita ni tak boleh nak proses benda-benda tu walaupun benda tu adalah makanan. Bukan fungsi paru-paru lah. Paru-paru ni fungsi dia untuk sedut udara yang segar lah. Jadi tak ada kebolehan, tak ada fungsi untuk proses ataupun untuk tapis benda-benda gitu. Jadi bila masuk ke dalam paru-paru sebenarnya kesan dia lebih teruk berbanding jadi memang ada komplikasi lah. Maknanya ada dah orang sakit disebabkan vape ni. Vape ni ialah satu benda baru. Kalau tak salah saya masuk di pasaran Malaysia ni pun dalam tahun 2015 gitu. Jadi kita tak banyak dengar lagi lah berbanding dengan rokok kan, penyakit akibat daripada rokok. Tapi daripada masa beberapa tahun vape masuk ni, banyak sebenarnya kes yang kita terima berkaitan dengan kerosakan paru-paru berpunca daripada vape. Masya Allah. Dan kita ada istilah kita panggil EVALI. EVALI. EVALI ni e-cigarettes and vape associated lung injury. Satu penyakit khusus. Ya, satu penyakit khusus. Sebab apa? Sebab benda baru. Bila mari benda baru, tu timbullah penyakit baru berpunca daripada benda ni. Jadi banyak kes lah dan ini menyebabkan tu ada siapa paru-paru kena tebuk kan, kita tengok ada masuk berita gapo. Dan agak membimbangkan sekarang ni vape turut dicampur dengan dadah. Bahan-bahan terlarang bukan saja lon ni,
biasalah apa perisa anggur, strawberry, orange tu biasa. Ada dua tambahan dia tambah sobahan lagi iaitu Ada. kita panggil magic mushroom. Dah lah. Okey. Dia akan buat ke penghisap weight dia jadi kaya, jadi tak khabar gitu, jadi seronok lah, jadi seronok. Jadi ketagih tu lebih lagi berbanding yang weight biasa ni. Saya nak tanyalah pasal ada dalam baca surat khabar dan sebagainya. Lo ni tak baca surat khabar tapi share online lah. Sebenarnya apa nama, ada budak-budak macam bawah umur lah kita panggil. Ambil vape ni. Sebenarnya kita ada kawalan ke dari segi ni lah, kawalan polis ke apa ke, saya pun tak pasal ada daripada IK ke, macam mana sebenarnya ada proses kawalan ke dibolehkan ke budak bawah umur kalau 18, kalau rokok hari tu kita tahu 18. Sekarang ni sebenarnya macam mana? Baik, soalan yang bagus. Sebelum ni yalah sebab vape ni benda baru, memang tak ada undang-undang, tak ada akta yang mengawal vape ni. Tapi alhamdulillah akta yang telah diluluskan pada tahun 2024, akta produk kawalan merokok demi kesihatan awam 2024, tu kita dah satu akta baru yang yang digubal untuk mengawal kegiatan seperti inilah. Jadi di seperti Dr. Zain sebut tadi, di sekolah ni, bukan sekolah menengah saja, sekolah rendah pun ada kes. Vape tu dijual sendiri oleh kanak-kanak. Masya Allah, jadi niaga. Dia jadi macam kata stokis. Jadi ejen dia. Liciknya syarikat vape ni. Gen bukan Gen Z dan Gen Alpha dah ni. Jadi dia cari beberapa orang nampak pandai kecek sikit, dia bagi upah. Jual vape dalam kalangan kanak-kanak sendiri. Satu benda yang bangkal anak-anak sangat-sangat membimbangkan. Jadi sekarang ni memang ada akta yang boleh kawal. Ada akta boleh kawal. Dia mengawal keseluruhan lah, daripada segi pelesenan, packaging, penjualan, pembelian pun memang tak boleh lah. Ni bawah 18 memang tak boleh. Tamir, sebelum kita tu nak sebut sebelum ni kita ni bulan Ramadan ni ada dah yang semangat dah berhenti, nak ada niat si pandai hati nak tahun ni beraya tanpa rokok gitu. Jadi macam mana proses sebenarnya, nak pergi cari siapa, nak call siapa, perlu bantuan ke ataupun tak apa je berhenti sendiri. Ada juga yang berhenti kata isap balik. Jadi gana nak buat tu. Baik, di bulan Ramadan ni kan, memang kita kata semangat dengan azam baru, nak berhenti rokok, nak berhenti vape. Alhamdulillah dah. Antara tips lah saya boleh kalau kata nak berhenti sendiri boleh juga try. Cuba untuk berhenti sendiri kan. Samalah kepada bacik-bacik hisap rokok ataupun kepada adik-adik yang mana masih lagi menghisap vape tu, nak berhenti. Sebab di bulan puasa kita tak boleh daripada subuh sampai ke maghrib. Lama tu tempoh tu dah. Jadi tempoh yang lama tu boleh tak makan, tak minum. Dan juga orang hisap rokok dan vape ni boleh tak hisap rokok, boleh tak hisap vape. Bermaksud kekuatan tu ada. Tapi cabaran ni di mana? Cabaran dia adalah ketika berbuka. Berbuka, bila buka makan buka puasa, tu rasa mari kata craving, ketagihan tu. Mari pak dia mari tu rasa lepas makan ni kena cari rokok ni, kena cari vape ni. Jadi kepada mereka-mereka yang nak berhenti, tips dia selepas makan, selepas berbuka tu, tahan dulu, sabar dulu, pergi minum air, semaya dulu untuk 15 minit selepas berbuka tu. Selepas berbuka 15 minit, dalam tempoh 15 minit tu, selepas 15 minit tu, InsyaAllah rasa craving, rasa kata ketagih tu dia akan hilang, dia akan pergi. Dia akan menurun dengan banyak lah. Jadi kalau kita boleh tahan meta kata. Meta untuk 15 minit pertama tu. InsyaAllah boleh kata nak cuba berhenti sendiri. Tapi kalau kata tak mampulah, kata payuh ni, kita ada juga sediakan ni lah klinik. Klinik kita ada di klinik kesihatan, kita ada klinik berhenti merokok, kita ada juga klinik ketagihan. Okey, boleh pergi lah. Boleh pergi. So kita akan bantulah. Ketagihan ni semualah termasuk lah. Ketagihan rokok, ketagihan vape, ketagihan ketum, ketagihan ubat batuk, dada,
ada juga ketagihan pornografi. Semua kita bantu. So maknanya dalam bila-bila masa boleh pergi klinik kesihatan mana sahajalah ada semua rawatan. Betul, ya. Itu sebagai kita sebagai terakhir lah hari ni pesanan lah pada semualah khususnya kalau ada daripada kalangan muda ataupun yang dah terjebak ataupun yang sebelum terjebak. Silakan. Baik. Pesanan saya kepada semualah tak kira tua muda, miskin kaya Pakai baju baru semua hari raya. sebuah lagu baik, hak mana dah terlibat isap rokok, isap vape, berhenti insyaAllah boleh berhenti. Boleh puasa ni jadikan satu medan, satu titik permulaan untuk reset balik badan kita, untuk reset balik pemikiran kita, untuk kita nak berhenti. Aku nak berhenti gitu. Hak mana hak belum kata jadi penghisap vape, hak belum lagi cuba rokok ni, jangan cuba. Dia kata bila isap rokok, bila isap vape ni rasa macam hebat lah, rasa macam cool kan, generasi ni deh. Tapi percayalah, bila anda cuba, bila dah kena dengan komplikasi kena kerosakan paru-paru apa semua, benda tu sebenarnya akan buatkan menyesal tak sudah. Berbanding dengan kata rasa cool, yang kita rasa cool sebentar saja tu. Jadi baik lelaki baik perempuan samalah. Jadi Kosnya pun tinggi juga kan. betul dengan kos dia lagi kan. Kos nak merawatnya kemudian Tinggi juga. lebih lagi tinggi. Masya-Allah. Itulah. Terima kasih sekali lagi Dr. Amirul bersama kita hari ini untuk jaga kesihatan kita, untuk sama rokok dan Ramadan. Saya harapkan semua yang masih merokok, insya-Allah kita punya cita-cita dalam ni untuk berhenti merokok, dan yang sudah hisap vape tu kita cuba, walaupun fatwa saya kalau fatwa telah di Kelantan kita dah ada fatwa yang haramkan rokok dan vape. Cuma kita yang sudah terjebak, kita cuba untuk keluar daripada masalah tu, insya-Allah. Syawal tanpa rokok tahun ni, Syawal tanpa vape tahun ni, insya-Allah sama kita sihat. Stetoskop. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.